Betul ke kena ada lebih RM10,000 baru boleh ada 5 dinar emas? Tengok video ni sampai habis dan save video ni untuk rujukan akan datang. Ramai ingat macam tu, sedangkan 5 dinar bersamaan dengan 21.25 gram emas nilai semasa sekitar plus minus RM10,000. Memang tak semua orang mampu keluarkan jumlah tu sekaligus. Tapi soalnya, perlu ke beli terus 5 dinar sekaligus? Melalui akaun Makcik Happy Public Code, kita boleh mula serendah RM100 atau kumpul 1 gram demi 1 gram setiap bulan. Konsisten sampai cukup 21.25 gram. Bila dah capai berat 5 dinar, boleh keluarkan fizikal. Nak 1 dinar, 5 keping atau 5 dinar sekeping pun boleh pilih. Fakta menarik, emas ni aset fizikal jadi iktiraf global dan mudah dicairkan bila perlu. Jadi bukan soal mampu atau tak, tapi strategi kita nak kumpul. Nak mulakan simpanan emas yang pertama, boleh datang akaun Makcik Happy Public Code percuma sahaja, rujuk video atau klik link bio. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi emas dan kewangan.